Sampai bila nak cover-cover senyum tu? Sampai bila rasa malu nak jumpa orang hanya sebab rasa gigi agak ke depan? Pakai braces ni tak lama pun. Sekejap je, dalam setahun, 2 tahun dah buka dah. Kadang-kadang kita tak sedar pun. Rasa macam nak buka, sayang pula nak buka braces. Akhir zaman ni masa rasa sekejap je berlalu. Keadaan gigi zongang ni, dia akan effect in long term kita punya dari segi function. Contoh pertama sekali adalah bila kita makan, selalunya gigi zongang ni, gigi keadaan bawah tu dia akan berada lebih dalam daripada gigi atas. Selalunya bila kita kunyah, kadang-kadang kita akan tergigit dengan kita punya lelangit. So lelangit akan jadi ulcer, pedih, and sometimes worst case scenario, gusi bahagian atas di bahagian lelangit tu akan semakin merosot dan gigi atas boleh goyang. And then next, dari segi sebutan, susunan gigi yang harmoni, selalunya secara kita ni dah dilahirkan memang susunan gigi tu dia berpasangan atas dengan bawah. Dan susunan dia dah ada measurement yang kita anggap normal lah, normal range. So kalau luar daripada normal range ni, sebutan akan jadi pelik, akan jadi tak betul. Untuk korang yang ada masalah macam ni, jangan malu nak jumpa doktor. Doktor boleh tolong korang untuk cantikkan gigi dan betulkan function gigi secara keseluruhannya.